A, B, C, D, S, S, T. Harga semua naik tinggi. Percaya tak, mulai Julai ni, SST diperluaskan. Makan pisang pun kena cukai. Tapi bukan setakat pisang je. Barang-barang lain yang kita guna, pakai, makan setiap hari pun semua masuk lis SST. Dari 987 barang tambah ke 4,104 barang. 4 kali ganda. Semuanya tercatat dalam Perintah Cukai Jualan tahun 2025. Kadar SST antara 5% ke 10%. Bukan sikit. Apa pula terjadi dengan makanan harian? Sayur kena, ikan kena, minyak masak, garam, minuman, semua kena. Kerajaan kata buah-buahan dan sayur tempatan dikecualikan. Tetapi dalam perintah tak sebut langsung. Pengecualian tu kalau tak dinyata secara hitam putih, siapa boleh jamin barang-barang ini tidak dikena teks? Ini bukan sikit-sikit teks atau suka-suka teks. Ini semua dikena atas kita mahen. Dan jangan lupa, bila barang kena SST, apa jadi? Harga barang naik, kos sara hidup melambung. Nak makan, fikir 2-3 kali dulu. Zaman sekarang bukan zaman on, tapi zaman mahal dah ni. Apa pun, semua jadi mahal.